Sampai ke tahap ada sambutan kesyirikan yang berlaku, kemudian diminta hadir ataupun disuruh ataupun dibukakan peluang ruang untuk orang Islam turut serta. Dalam hadis Nabi sebut apa? Halal tu jelas, haram tu jelas. Lah ni aku nak tanya, benda ni haram ke halal? Nopok. Tak, benda ni halal ke haram? Nolat. Tak, benda ni, kedai ni, dia halal ke haram? Pork free. Soalan kita dua je. Jawab antara satu. Haram atau halal. Kalau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman wa hifzal mursalin rabbin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Nawaitu ta'allum bit ta'lim wa tadhakkur bit tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma salli al-islam wal muslimin wal mu'minin wal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin wa fi Kashmir wa fi kulli makani wa kulli zaman. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshu'ana wa tadarru'ana lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani Malam-malam kita rafa'kan syukur kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi sebab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dipunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Disuruh perbanyak oleh kita untuk selawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat menjadi satu sumber kekuatan untuk kita terus melakukan ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan dalam waktu yang sama, bagi memulakan dan memuliakan majlis, mari kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan selawat tersebut akan menjadi asbab kita dibangkitkan dan didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik.
Tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ni bagi mengisi ruang nantikan masuknya waktu isyak, kita bawakan perkongsian daripada kitab karangan Fadilatul Syekh Fatih Akan pada muka surat yang ke 137. Tajuk kita yang terakhir, Pustaka Darussalam muka surat 164. 2.4.3, tajuk kecil yang ketiga daripada tajuk besar bahagian 2 fasa tajuk yang keempat, yang bergariskan ada 5 perkara yang dimuatkan oleh Fadilatul Syekh Fatih Akan, membawakan komponen utama dalam penyediaan ciri-ciri gerakan Islam, kemudian ditambah lagi dengan 5 perkara tambahan yang digarap untuk meningkatkan lagi tumpuan dan juga menebalkan usaha untuk mengekalkan diri dalam jemaah. Baik. Yang pertama disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatih Akan, ciri-ciri harakah gerakan Islam ini berusaha sedaya mampu menjauhkan diri daripada dipengaruhi, dikuasai oleh pemerintah dan juga ahli-ahli politik. Sekalipun menurut tabiatnya terdapat bahawa di kalangan kelompok pemerintah dan juga golongan ahli politik sendiri yang terlibat dengan gerakan Islam itu, perkara ini akan dapat memelihara gerakan Islam daripada diperalat dan diperniagakan, sehingga dengan itu sifat-sifat tersendiri benar dan ikhlas akan tetap wujud dalam gerakan Islam. Atau benda yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Fatih Akan yang pertama adalah bagaimana kita nak melihat gerakan Islam yang tulus dan telus ini, selalunya dia jauh daripada pengaruh dan juga penguasaan politik. Maksudnya dia tidak mengikut apa yang ditandakan di bawah tu. Kalau ikut dalam Pustaka Darussalam, dia letakkan tidak dikuasai oleh pemerintah dan ahli politik. Itu di bawah dia nyatakan ahli-ahli politik yang tidak berjuang dalam pertubuhan politik Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Selama mana gerakan siasah, kenegaraan, mukawamah, kebangkitan, penentangan, membina negara bangsa, baik pada fasa penentangan masyarakat umat kepada penjajah, sehinggalah dimeterai perjanjian kemerdekaan, baik dalam fasa satu negara yang membangun dengan kemampuan pemerintahan dan pentadbiran yang cekap menggunakan kaedah Islam, seluruh perjalanan gerakan Islam itu tadi perlu untuk kekal berada dalam natijah ataupun gerakan yang membawa kemerdekaan ataupun pentadbiran Islam tersebut. Kalau pentadbiran itu dah sah Islam, dah memang ikut dasar Islam, maka tak ada benda yang kita perlu untuk elakkan. Teruskanlah duduk dalam jemaah tu. Tapi kalau benda tu bercampur baur dengan segala macam kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berdiri pada titik keimanan, maka gerakan yang boleh kita ikuti adalah gerakan yang menentang benda yang berlaku tu. Sebagai contoh, kalau kata ada satu perjalanan masyarakat ataupun lokaliti, negeri maupun negara yang mengakui betapa mereka adalah orang yang menjalankan dasar Islam, tapi dalam masa dan fasa yang sama mereka tidak ada langsung suara untuk menegah kemungkaran. Dan kita kadang kita bicara berkenaan dengan kemungkaran yang dilakukan oleh orang Islam tak ya. Orang tak Islam kita tak ambil pot, tak kacau pun. Jadi sampai ke tahap ada sambutan kesyirikan yang berlaku, kemudian diminta hadir ataupun disuruh ataupun dibukakan peluang ruang untuk orang Islam turut serta. Maka benda ni adalah satu keadaan yang mana pihak pentadbiran pemerintahan perlu untuk ambil satu ketegasan. Atau benda yang bulan ni antara benda yang sarak jugalah, satu video tular
masyarakat Islam kita berbaju Melayu, bersongkok, kemudian menepuk-nepuk kompang di depan berhala yang dibawa di tengah-tengah jalan untuk sambutan perayaan yang bukan kena-mengena dengan Islam. Bahkan tidak ada pun nuansa budaya dekat situ, anjuran orang Melayu ke tidak. Tapi benda tu ditularkan dan ada dah report yang dibuat. Cumanya kalau benda ni tidak mendapat satu ketegasan yang selayaknya, maka apa yang saya boleh sebutkan di sini adalah letih. Kita duk pulun habaq terjangan. Dulu kita duk sebut kata jangan duk ucap apa nama ni, sambutan perayaan agama lain. Dia bawa satu naratif kata boleh. Kita duk habaq kata jangan makan benda syubhah. Bukan kata benda haram lagi, benda syubhah. Kita duk pulun beritahu nak jaga warak, nak jaga kita punya orang kata apa, ibadat supaya tidak bercampur bau. Tapi ada yang pergi makan dekat tempat yang sah-sah bukan daripada orang Islam. Kalau yang buat tu budak darjah 1, yang buat tu adalah budak baru turun pokok jambu, dia cuma AJK kebersihan darjah 4, sekolah mana ke, dia pergi lah budak-budak. Tapi yang ni adalah satu orang yang figura, satu orang yang menjadi apa nama, teduh rimbun, tempat untuk orang bernaung. Maka dengan modal alas yang demikian, kita tidak boleh meletakkan satu halangan dan hadangan lagi bila ada orang yang di bawah ni nak ikut, sebab ada contoh tauladan yang dilakukan. Begitu juga dengan usaha yang lain, antaranya gerakan yang kita berusaha untuk menolak judi dan sebagainya. Kalau ada di kalangan orang-orang yang punya nama ni masuk involve dalam benda tu, maka dia akan jadi carbon sheet. Maksud dia retas karbon yang boleh ditekap untuk dicetak ulang pada mana-mana kertas putih yang lain. Dan benda tu tak boleh nak kata apa, sebab dah ada dah dia punya apa nama, sumber sandaran. Dia bukan dalil. Zaman dalil. Pergi masuk tempat makan, kita dulu habaq kata dia tulis kat situ pork free. Kan? Bukan babi percuma. Dia pun beratuk atau babi percuma. Tak, pork free maksud dia bebas khinzir. No lard, no pork. Tak ada benda-benda yang berkaitan dengan sumber khinzir. Yang terbaru taklah baru sangat. Kalau di beberapa tempat benda ni dah well known dah. Dia tak tulis yang tu semua. Dia akan guna kalimah contoh vegetarian. Okey? Ataupun yang duk kena review lah ni, dia tulis Muslim friendly. Yang ni antara label yang dalam hadis Nabi sebut apa? Halal tu jelas, haram tu jelas. Lah ni aku nak tanya, benda ni haram ke halal? No pork. Tak, benda ni halal ke haram? No lard. Tak, benda ni, kedai ni, dia halal ke haram? Pork free. Soalan kita dua je. Jawab antara satu. Haram atau halal. Bukan haram dengan jadah dah. Kita cuma tanya haram dengan halal. Pilih salah satu. Kedai ni makanan dia halal ke haram? Oh, kedai ni Muslim friendly. Tak, halal ke haram? Boleh faham tak? Dia boleh duk berpantun berkilah lagi. Dan kemudian diletakkan dalil pula. Pasal apa masuk makan kedai ni? Minggu lepas saya tengok ramai orang pakai tudung masuk. Nampak? Tapi tak ada lah daripada kidah, tak ada lah. Kan? Nak abang kata ada orang jadikan wanita pemakai tudung tu sebagai dalil. Izah dekat situ dah dicabut, dilondeh dengan begitu dahsyat sekali. Dan kita sendiri nampak depan mata kita. Dan kita pun pergi tegur beberapa tempat lah. Hang bertudung siapa makan sini? Dia pun nanti habaq dia kata benda ni benda yang biasa duk dibuat. Dia dah biasa buat lah di tempat-tempat yang lain. Dan kita usaha juga nak hadang dia melalui jalur jalan, pemerintah dan sebagainya. Tapi benda tu tidak memberikan apa yang kita harapkan dan apa yang kita hendakkan. Sebab tu bila sebut berkenaan gerakan yang kita nyatakan ini,
Maka kita kena ada satu gerakan yang berusaha untuk menjernihkan balik benda ni. Seperti mana kita sebutkan dulu, bila mana ditimpakan bala, bala dia tak pilih orang. Kan? Hang IC merah ke biru? Biru. Biru tak apa, tak kena. Bala ketuk-ketuk kita. Kan? Hang apa nama main lohok tadi? Semayang tak kena. Kami cuma cari orang tak main lohok. Ada lagu tu? Tak ada. Dia timpa-timpa semua. Tapi kalau kita dah tak ada ruang nak menggerakkan benda ni, setiap hari cuma duk makan hati je, duk tengok geram, taram, adalah naik 1 kali, 2 kali post kita, kemudian ranap lupa. Mereka buatkan false flag yang lain. Mereka cetuskan lagi isu-isu baru untuk menutup isu besar ni. Dan sampai last sekali benda ni tak mampu untuk dijernihkan balik. Dan sebab itu disebutkan oleh Fadlatul Syekh Fatihah kan, kalau dah duduk dalam satu gerakan yang mana menggunakan gerakan Islam dan di bawahnya ataupun di dalamnya ada pemerintah dan ahli politik yang mengikut batas dan juga undang-undang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah dibenarkan. Tetapi kalau dijadikan mereka punya kiblat dalam pencaturan pemerintahan itu, prinsip Machiavelli-nya, kaedah komunisme, kaedah sekularisme yang dijadikan sebagai panutan utama, yang dijadikan kitab tebal dalam perencanaan pentadbiran dan juga urusan kerajaan dan sebagainya, maka ini adalah satu benda yang kita sebutkan sebagai bala besar kepada masyarakat umat. Cuma sebab tu dia sebut gerakan Islam ni, dia kena ada satu kekuatan untuk bukan merubah tetapi menunjukkan jalan yang benar, yang bersesuaian dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Adakah tak wujud gerakan Islam dalam pemerintahan negara Islam sebelum-sebelum ni? Ada. Nabi SAW juga meletakkan kaedah untuk berpaut pada Al-Quran dengan As-Sunnah dengan begitu dekat. Tak ada satu pun usaha yang Nabi SAW lakukan fasa Madinah itu merupakan satu perkara yang tidak mencermati Al-Quran, melainkan ia adalah santunan utama. Sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bagaimana Nabi SAW membawakan Al-Quran bukan takat pada fahamnya, bukan takat pada hadamnya, bukan takat pada kalamnya, tetapi pada setiap perbuatan batang tubuh Nabi SAW. Sehingga disebutkan akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi tak berpisah tanggal antara sunnah dan juga Quran. Kerana itulah yang digarap dan dirangkumkan dalam pentadbiran Nabi SAW. Dan lanjutannya adalah pada fasa seterusnya, iaitu fasa Khalifah Mahdiyin, sehinggalah sampai kepada kekhalifahan Umar. Kemudian bila mai zaman Umayyah, Abbasiyah dan berakhir dengan Utsmaniyah 3 Mac 1924, fasa tu dah melalui proses kekenduran. Walaupun pada kedudukan Abbasiyah sebagai contoh, umat Islam sudah pun berjaya untuk meluaskan jajahan pembukaan kota-kota Islam, menerobos lebih daripada 13 juta kilometer persegi tanah. Di zaman Sayyidina Ali, daripada fasa Nabi SAW sampai Sayyidina Ali 5.2 juta kilometer persegi, berakhir pada kawasan seluruh Iraq. Begitu juga Parsi di bawah naungan Islam, Rom. Begitu juga di sebelah Afrika, sampailah kepada seluruh tanah Arab, 5.2 juta kilometer. Tentera pada waktu itu tentera sukarela. Kekuatan ketenteraan paling banyak disebutkan adalah dalam perang di zaman Nabi SAW, antaranya adalah perang Tabuk. Dan mereka bangkit dengan penuh rasa cinta berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah gerakan yang dijadikan sebagai kiblat utama dalam perjalanan pembinaan watak pertubuhan dan juga gerakan Islam yang lain. Dan di waktu itu juga bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengalirkan air mata ketika mana bertemu dengan Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi baru bangun daripada lena Nabi. Di waktu siang Nabi suka qailullah sunnah. Jadi bila Nabi bangun, melekat di pipi Nabi garisan lidi-lidi kurma yang dijadikan alas tidur Nabi SAW. Dan kemudian Sayyidina Umar menangis. Maka tanya Nabi SAW kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, "Wahai Umar radhiyallahu an, kenapa kamu menangis?" Maka Nabi
bertanya demikian disebabkan oleh Sayyidina Umar, air mata dia meramu sampai ke janggut. Maka Sayyidina Umar pun kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, adakah ini yang engkau boleh miliki dalam keadaan seluruh jajah takluk Islam sudah pun meluas di beberapa kawasan besar?" Maka apa jawab Nabi SAW? "Aku bukan Kaisar Rom dan aku bukan Kisra Parsi. Aku adalah Rasulullah." Boleh faham? Yang Nabi buat selama ni nak tunjuk kita, inilah nubuah. Nabi bukan membina segala jenis bentuk kelengkapan, membuka kota-kota untuk diislamkan pada leluasa dakwah Nabi SAW untuk mengkayakan diri, bukan nak menimbunkan harta. Tapi Nabi nak habaq dan tunjuk beza banding antara orang yang tak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam memeta kehidupan dengan orang yang mendakap erat kekuatan Al-Quran dan Sunnah dalam merencana setiap daripada perjalanan derap langkah kaki dakwah. Dan Nabi kata, aku bukan Kaisar Rom. Kalau aku Kaisar Rom, ya, dengan seluruh bala tentera yang ada akan ku perintahkan untuk bina istana. Aku juga bukan Kisra Parsi yang menghimpunkan segala batu-batu galian untuk dijadikan sebagai harta simpanan. Tetapi aku adalah Rasulullah. Aku adalah Nabi Allah, yang mana dunia ni tak menempat pun di hati. Sebab tu kesan Nabi SAW, dakwah Nabi SAW, gerakan Nabi SAW masih lagi bernafas sampai hari ini. Walaupun kita meninggalkan, walaupun kita duduk sama, walaupun kita kadang-kadang wujud, kadang-kadang tidak, tetapi nafas dakwah Nabi SAW masih lagi ada sentuhannya sampailah ke waktu yang ditendakan oleh Allah Azza wa Jalla wa'ala. Sebab tu kita hari ni hilang benar tau. Sebab tu fasa Umayyah sebagai contoh, keluasan istana pemerintah pada waktu itu adalah 10,000 meter persegi. Rumah Nabi tak sampai pun 100 meter square feet. Rumah Nabi. Rumah Nabi kalau kata bilik kita tu, bilik kita besar lagi. Besar lagi. Takkan mungkin ada orang dia kata ikutlah sunnah Nabi SAW, rumah dia besar macam rumah Nabi. Tak ada. Takkan mungkin. Kan? Macam mana dia nak hidup dengan luasnya rumah di situ, sedangkan kita pada hari ini berusaha untuk membesarkan rumah-rumah kita. Dan benda ni bukan tak ada ditunjukkan contoh, ada di zaman Umayyah, istana-istana mereka 10,000 meter persegi. Abbasiyah kemuncak kegemilangan sebelum jatuh ranak tahun 1258, bangkit semula dengan Uthmaniyah selepas 43 tahun sampai pada tu. Istana pada zaman Abbasiyah 50,000 meter persegi. Uthmaniyah betah lagi, Ditok Kapi Turki tu, di Dolbaci sebagai contoh. Istana mereka averagenya 70,000 meter persegi. Semakin besar istana rumah di dunia kita besarkan, maka semakin besar jatuh telangkup kita di atas muka bumi ini. Sebab itu bila kita katakan macam mana nak bangkit, boleh bangkit. Bangkitnya macam mana? Bangkitlah dengan Quran dan Sunnah. Dan bila mana orang tu dah bergerak dengan Quran dengan Sunnah, maka kita biar. Sebab dia gunakan jalan dia. Yang penting macam saya sebut itu, kita kena apa? Pakat. Bukan pakat waktu turun, pakat berjatuh, tak, pakat. Hang boleh jalur tu, hang buat. Dia ni boleh jalan ni, dia buat. Yang ni boleh kaedah tu, dia buat. Sama-sama buat. Tapi tujuan tetap satu, untuk membangunkan izzah umat. Ni tak saling menjatuhkan satu sama lain. Sebab tu mereka kata apa? Ketam Melayu dengan ketam lain. Kalau ketam Melayu tak payah tudung, bubuh dalam timba tak payah tudung. Hak tu ketam apa? Ketam Melayu. Lepas tu Tokey tu ada satu lagi timba, kena tutup bubuh batu lesung. Kan? Bubuh batu lesung dengan anak sekali. Takut nanti anak duk raya, tak ada siapa mengasuh, bubuh anak sekali. Bubuh pasal apa? Pasal dalam tu ada ketam yang bukan Melayu. Pasal apa? Katuk rapat bubuh batu lah kat atas. Dia kata ketam hak yang kena tutup dengan batu ni, dia jenis kalau seekor naik, 10 ekor belakang nanti tolak bagi keluar. Boleh faham? Hak last tu pula nanti suruh kaki tarik hak yang last kali dalam timba dia keluar kali. Esok pagi main tengok timba kosong. Hak ketam Melayu tak payah. Hang lena sebelah timba tu pun tak ada masalah. Pasal seekor naik, 10 ekor tarik. Kan? Piramli kan tunjuk dah. Malam ni kan nak jumpa dengan salah seorang daripada Bujang Lapuk.
kan? Lena depan pintu lah, menari lagu tango lah, kan? Banyak silat lah, macam-macam. Nak habaq kata situasi kita begitu. Sedangkan dengan setiap kemampuan yang kita ada, patutnya kita lah menjuarai suasana. Tapi kita memilih untuk jadi yang paling hina. Sedangkan di sinilah bumi berdaulat, segala nuansa bahasa dan juga bangsa. Siapa yang percacaikan keturunan sendiri, tak lain tak bukan kita. Ini kita sebutkan sampai ke tahap nanti dia akhirnya berubah daripada orang yang berjuang kerana sifat jihad, tetapi akhirnya berubah menjadi orang yang terbangsa khianat. Hina besi kerana karat, hina bangsa kerana khianat. Sehina-hina karat boleh dirawat, laknat khianat bangsa terbangsat. Boleh faham? Kau tak faham? Kau nak balik Hina besi kerana karat, hina bangsa kerana khianat. Hina karat boleh dirawat, laknat khianat bangsa terbangsat. Okey? Makna kata bukan pasal apa pun, pasal kenat. Kenat lah. Orang dah buat benda baik dah, hampir peruntuh, buat ikut kepala hang pula. Dan kepala hang pula tak ikut Quran dan Sunnah. Kemudian buat modus operandi baru pula untuk menghantam benda-benda tu, sebabkan benda tu bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Quran dengan Sunnah. Mengikut segala macam metafora, naratif, pandangan, persepsi. Dan benda ni akhirnya bukan merosakkan individu satu dua, tetapi menjahanamkan sekawah kebaikan umat. Itu yang pertama. Yang kedua, beransur-ansur dalam semua peringkat gerakan. Gerakan Islam mengetahui betapa gerakan ini nafasnya nafas panjang. Kita nak berdiri lama ni, dia kena tahu cara berdiri. Dia tak boleh terus berdiri hari ni. Esok Kidaf kata nak buat fun run, contoh. Bukan sungguh pun, contohnya. Sagi esok pakai track shoot dengan kasut pun duduk depan tu. Saya saja bagi contoh. Bukan Kidaf lah, Kuduf. Tempat lain. Dia kata nak buat fun run. Kita nak masuk. Agak-agak kita nak masuk yang hari race tu, esok tu kan baru mula lari, kan kita dah duduk lari dah sebelum-sebelum tu. Kita dah kena lari dah sebelum-sebelum tu. Kan? Kalau tidak, ingat, habis bunyi meletup tu, tunggin dah. Orang tembak tu kita dah tunggin dah. Pasal tak pernah lalu ataupun merasai proses pertandingan perlombaan. Sebab tu kita pilih antara dua. Nak jadi orang memiliki kekuatan tumbukan yang paling kuat dengan sekali tumbuk, ataupun orang yang memiliki kekuatan tumbukan yang banyak tetapi dengan satu kali belajar, ataupun nak memiliki satu jenis tumbukan yang kuat dengan 10,000 kali latihan. Dan soalannya, agak-agak tumbukan mana yang lebih berat? Tumbukan yang melalui proses latihan yang panjang, yang lama, itu akan lebih memberikan kesan, impak daripada orang yang belajar segala jenis tumbukan, tetapi setiap jenis tumbukan tu dia berlatih sekali. Boleh faham? Dakwahnya begitu. Jadi air yang berdepan dengan batu, tak kiralah stalagmite ataupun batu granit dan sebagainya, tetapi jadi air. Dalam apa pun, dakwah begitu. Dan kerjanya bukan simbah, kerjanya bukan tumpah, bukan cerok ataupun jirus, tetapi kerja dakwah adalah titis. Titis. Dan titisan ini dia pula tidak boleh berhenti. Option dia ada, tak boleh berhenti. Yang dia ada cuma satu saja, terus. Dia cuma ada satu jalan je, terus titis, terus titis. Apa kesannya? Di hujung jalan derita, batu yang sebesar bongkah apa pun pasti akan merekah, pecah. Tetapi konsistensi ataupun keistiqomahannya itu perlu kekal. Jangan kita jadi sampai kita yang letak nama separuh jalan tu. Kan? Kita duduk dakwah, duduk pulun, duduk nasihat, kita duduk tazkiyah, kita duduk tazkirah, kita duduk tausiah, kita duduk taujihat. Tiba-tiba tak nampak perubahan. Terus kita kata malah dia ni yang nak pergi tak payah. Aku dengan dia dah 12 tahun dah. Sabar tu. Dulu masa mula aku kenal dia, dia mangkuk . Lama-lama jadi mangkuk ayun lah. Kan?
Dulu biasa-biasa mangkak. Lepas 10 tahun jadi mangkak ubi dah. Hang nak pergi nasihat tak payah. Aku dengan dia dah lama dah. Tuan-tuan, jalan dakwah adalah jalan yang disebutkan sebagai perjalanan yang terlalu panjang. Terlalu panjang. Ada orang nak letakkan time frame. Silakan. Time frame yang paling muktamad bermula daripada usia kelahiran Nabi SAW sampai kewafatan. Berapa lama? 63 tahun. Sebagian ulama mencerakinkan lagi, meletakkan titik khusus 23 tahun. Iaitu fasa kerasulan dan kenabian Nabi SAW. Nabi terima wahyu umur 40. So bila 40 itulah Nabi berdakwah 23 tahun. Ada yang kata bukan begitu kiraannya. Kiraannya adalah diikut pada metod utama Nabi terawal. Banyak-banyak Nabi. Antara Nabi yang diangkat menjadi Rasul pertama adalah Nabi Nuh AS. Gerakan dakwahnya berapa lama? Titis terus dakwahnya itu berapa lama? 900 tahun lebih. 900 tahun lebih. Jadi yang mana baru 20 tahun dalam medan dakwah ke apa-apa balik awal. Lepas tu kita kata tidak ada option untuk kita, melainkan kena terus titis. Tak kiralah apa segala badai yang menghempas, tak kiralah sejauh mana taufan yang membelit, kita kena jadi satu orang yang senantiasa bertahan. Kalau kita nak jadi pokok yang tinggi, jangan takut dengan ribut yang kuat. Tapi kalau dengan ribut pun kita takut, maka bersedialah jadi rumput untuk terus dipijak. Macam mana pun kedudukan kamu, duduk dalam belentara dakwah, dia mesti akan ada pukulan. Tak kiralah mana-mana kedudukan. Dan perjalanan dakwah ni, ataupun gerakan dakwah ini, gerakan Islam ini, dia pastinya sukar. Susah, dia tak senang. Dan matlamatnya adalah terlalu besar. Matlamatnya apa dia? Matlamatnya adalah redha Allah Azza wa Jalla wa Ala. Susah tak susah? Susah. Nak mendapat redha Allah susah. Mana dengan kita nak membawa perkakasan ikhlas lagi. Macam mana kita nak jauhkan pula daripada segala ujub riak takabur lagi. Macam mana kita nak jadikan konsep gerakan Islam yang kita duduk ni sebagai satu gerakan yang memberikan natijah kebaikan kepada orang yang ada di keliling kelalang kita. Tak target banyak pun. Selalu yang kita sebutkan dulu, kita sembahyang maghrib contoh, di surau masjid kita contohlah, masjid kita ada satu saf. Satu saf tu boleh muat contoh 20 orang. Satgi isyak, lepas maghrib tu balik. Satgi isyak, setiap 20 orang tu bawa seorang. Jangan bawa ramai, bawa seorang. Jadi satgi isyak akan ada berapa orang? 40. 40 orang ni tak banyak mana. Pakat balik, cari pula orang lain, seorang juga. Untuk subuh esok. Maka daripada 40 akan jadi 80. Dan kalkulatornya akan terus bergerak begitu. Tapi adakah mampu? Kita lebih suka untuk cari seorang tu, lepas tu keras. Aku dah cari yang lah sudah. Lepas tu hang pula cari downline. Kan? Dia ni pula cari downline lagi. Ya kalau boleh buat begitu silakan. Kalau buat lagu tu pun 10 cari 10 cari 10. So dia akan tambah. Ada dekat situ, 20 tambah 20 tambah 20, dia akan dapat lah 20, 40, 60, 80. Dan nanti masuk maghrib balik akan dapat balik 100. Boleh faham tak? Kan? Tapi tak ada. Pasal gout. Kan? Krem kaki, sakit pinggang. Osteoporosis. Kencing tak lawas, macam-macam lah. Tu yang abang kata sukar. Dan kita pula berada pada laluan track yang mana dia punya finish line dia tu bukan sini. Finish line dia adalah alam akhirat esok tu. Dunia bukan penentu segala khabar berita, baik gembira maupun derita. Kita jalan menuju ke syurga. Allah Ta'ala persiapkan segala jenis bala tentera. Yang mana ujian demi ujian ini akan ditelangkupkan, ditimpakan dan dibadaikan dalam kehidupan kita. Baik kita adalah orang yang tidak terpanggil nama ataupun penguasa seluruh alam semesta. Hakikatnya kita akan berpencak pada gelanggang yang sama. Tinggal lagi, bila kita duduk dalam gerakan Islam, kita juga perlu mengetahui bahawa beransur-ansur dalam semua peringkat perjuangan dan memberikan hak yang sepatutnya kepada tiap peringkat akan membolehkan jemaah mencapai matlamat diperjuangkan. Imam Hassan Al-Banna telah membataskan peringkat dakwah kepada 3. Yang pertama ta'rif, keduanya ta'win, yang ketiganya tanfidh, iaitulah pelaksanaan. Peringkat ta'rif menyebarkan fikrah secara umum di kalangan ramai orang.
Cara yang digunakan dalam peringkat ini adalah membangunkan kesedaran, memberikan bimbingan, mewujudkan pertubuhan, memberikan manfaat dan lain-lain cara yang pragmatik yang boleh dipraktikkan dengan kaedah yang mudah. Nombor satu, timbulkan kesedaran. Kesedaran yang paling besar utama sebagai contoh. Kita duk bicara berkenaan dengan riba, zina dan sebagainya, maksiat macam-macam. Tapi kenapa kita tak usah untuk timbulkan kesedaran betapa meninggalkan solat itu juga adalah sebesar-besar maksiat? Boleh faham? Kita berdepan dengan beberapa konsep ajaran sesat. Dia kata, Ustaz, solat ni mencegah kita daripada fahsyak wal munkar. Okey? Jadi kalau saya tak buat benda fahsyak dan saya tak buat benda mungkar, maka tak payahlah saya solat. Nampak dekat kalkulator dah. Macam betul kan? Macam dia guna tu, kira tekan biji kali 2 tu tepat dah tu. Solat, inna salat tanha anil fahsyak wal munkar. Solat itu mencegah kamu daripada fahsyak dan mungkar. Apa itu fahsyak? Fahsyak dia benda syahwat. Mungkar juga benda maksiat. Benda yang dikira sebagai disukai oleh otak dan juga perut. Fahsyak benda yang disukai oleh alat sulit. Tu benda yang double meaning apa semua tu fahsyak. Tapi kalau curi, riba, tipu orang, scam dan sebagainya, itu adalah benda disukai oleh perut dan juga otak. Itu mungkar. Jadi dia kata kalau saya tak buat benda tu, maka tak payahlah solat. Maka ramai lah orang berkat kata, betul juga noh. Jadi kita tumpu pada solusi solat tu. Keputusan solat, natijah solat. Tujuan solat adalah untuk tak dapat benda tu. Jadi kalau tak buat benda tu, tak payah solat. Tapi dia lupa, tidak solat itu adalah sebesar-besar mungkar. Boleh faham tak? Tinggal solat tu mungkar lah. Sebab tu kita duk sebut, kata jangan jadi mengkak. Ngaji, bagi faham. Lah banyak guna akal. Dia guna akal. Aku walaupun tak tutup aurat, tapi aku solat. Kita membalas balik. Bagus juga lah, sebab solat pun tutup. Boleh faham tak? Solat pun tutup. Ada orang yang solat tapi tak mau tutup aurat? Ada orang gila. Betul tak? Jadi kalau ada orang kata gitu, dia nonsense. Tapi kita ni dah duduk dalam postcode yang sama, planet yang serupa, galaksi yang duduk dalam seangkatan, maka kita akan rasa macam betul ya dia ni noh. Sungguh. Walaupun dia tak tutup aurat, tapi dia solat. Dah. Dia tutup aurat apa? Bila habis tu yang dia tak tutup ni, yang tak tutup ni bukan solat. Hak tu je. Tapi kalau tanya balik dekat dia, mana lebih utama, tutup aurat dan juga tak tutup aurat, dia pun akan beritahu tutup aurat tu lebih baik. Sebab tu kita tahu pertemuannya adalah antara yang hak dan juga batil. Dan kemudian bagaimana kita nak membangunkan kesedaran ini dalam waktu yang sama, memberikan bimbingan. Awak bila jumpa orang tak salat, nombor satu, ajak. Kerana itu dalam azan disebut hayya 'alas salah. Marilah kita salat. Marilah salat. Dia tak sebut kata hayya. Tak solat ah. Pegang-pegang mikrofon untuk Bilal tu, panggil muallaf suruh pergi azan. Dia ingat sampai kat mengucap ya. Lepas tu hak belah kita pun dah. Kita pun hayya, hayya, hayya. Tak solat ke? Kita duk fikir hayya ala solat tak? Hayya tak solat ke? Dia duk marah kat orang tak sembahyang. Kan? Hayya tak solat ke? Hayya ala salah, marilah sembahyang. Dia tak kata dekat situ hampi. Cuba jenis gitu kalau kata azan. Kan? Tak tahu dengar dia kata hampi solat, pi. Orang dengar pun gerun. Pasal dia lebih kepada paksa, tekan. Tapi Islam tak. Islam mengajak kita untuk ajak. Habis tu kalau dah habis ajak, dia tak main juga. Ajak. Ajak. Kalau dah buat 2 benda tu, dia tak main juga. 3. Doa. Doa bukan jauh-jauh. Doa depan muka. Siap tiup. Package tiup day. Cuma tak ada package pejam mata dan bayangkan muka siapa-siapa. Kan? Dia package doa. Bila pula doa? Di 1/3 malam. Ada sampai tahap tu? Tak ada. Lepas tu dia buat cerin juga. Duk usah orang, duk jegir. Ini jenis kan mayang. Hang pernah doa ke dia? Berapa doa ke dia? Nampak? Mangkak balik. Pasal tu kita tak play. Kita tak playing betul-betul. The playing of the game. Kita tak main betul-betul. Kita tak main peranan. Kita ada senjata tapi kita tak mau guna. 1. Kita ada senjata, kita tak erti guna. 2.
Kita ada senjata dan kita tak mau guna. Yang ni betul-betul tak guna. Boleh faham tak? Ada 3 ni kedudukan. Tuan-tuan boleh pilih salah satu. Ada senjata tak erti guna, tak apa. Satu. Ada senjata tak mau guna. Ada senjata tak mau guna. Ada senjata tak erti guna. Ada senjata dia memang tak langsung rasa untuk gunakan ke arah orang yang dia nampak tu. Hak tu habis. Kita akan mengalami defisit kebaikan. Sebab kita akan merasakan betapa sudah tertutup orang macam tu. Dan itu berlawanan dengan dakwah Nabi SAW. Nabi tak pernah berdakwah sama macam tu. Apa nama yang disebutkan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai contoh. Kan? Sampai ke sudah Nabi masih lagi sanggup untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang telah pun dicop dan diisytiharkan sebagai bapa munafik itu. Dan dia juga mampu untuk meletakkan pertubuhan ataupun gerakan ini, tujuannya adalah memberi manfaat utama pada faqih fiddin. Gerakan apa pun nak buat, manfaat pertama adalah bagi kefahaman agama. Sebab itu adalah sebab baik kebaikan. Yang kedua barulah pi manfaat perut. Kemudian barulah pi kepada manfaat teknologi, manfaat lokaliti, manfaat segala macam. Tapi yang mula-mula tu manfaat faham agama. Yang keduanya adalah peringkat takwin. Takwin ini adalah pembentukan dengan memilih anasir-anasir yang layak untuk memikul tanggungjawab jihad dan menggabungkan antara sesama mereka. Sistem dakwah dalam peringkat ini adalah sistem sufi di sudut rohani dan sistem ketenteraan di sudut praktik. Dalam peringkat ini, orang-orang yang akan menggabungkan diri ke dalam dakwah hanyalah orang yang benar-benar bersedia untuk memikul tanggungjawab jihad, yang akan memakan masa yang amat panjang dan menempuh rintangan-rintangan. Persediaan pertama untuk tanggungjawab ini adalah ketaatan yang mutlak dan sempurna, yang nak didudukkan dalam ketumbukan terkedepan, yang boleh menjalankan dakwah adalah orang yang senantiasa meletakkan diri dia dalam medan ini semata-mata hanya kerana Allah Azza wa Jalla wa'ala. Currency dunia bukan imbalan dan tak diharapkan pun. Kalau ada, tak ada masalah. Sebab itu bukan kunci utama dalam gerakan. Kalau dapat, okey. Kalau tak dapat, sebab Allah Ta'ala dah sediakan dah. Dia saya isu tak dapat ni tak wujud pun dalam medan dakwah. Dapat je. Kan? Kalau kata kita berdakwah, ada setengah orang dapat imbalan, baik daripada gaji, upah, sagawati dan sebagainya ada. Ada setengah orang dia kata tak dapat apa pun, tak dapat. Apa yang dapat? Allah yang bagi. Pemberian orang dengan pemberian Allah mana lebih besar? Allahu Akbar. Kita pun tahu. Dia bagilah kok mana jalan yang Allah Ta'ala kehendakkan. Cuma kita lah tak tahu pasal kita ni bodoh, kita ni jahil, kita ni mangkak, tak erti apa. Dan sebab tu bila sebut berkenaan dengan peringkat nak berdakwah ni, dia mesti bergerak dalam keadaan bukan militan, dia mesti agresif. Kalau dalam bahasa ketenteraan, strategi ni tu adalah dia ambush. Dia tak boleh biar. Nampak peluang dia akan masuk, nampak peluang dia akan masuk. Nampak isu baru bangkit, dia akan keluarkan, bagi tahu, tulis. Dia spread dalam platform, beritahu dekat ramai orang, benda ni kena ambil alert. Isu berkenaan dengan scammer dan sebagainya, dia beritahu. Isu berkenaan dengan keperluan masyarakat umat, nak beli masjid dekat Lok Ponsu dan sebagainya, kena beritahu. Kena ambil pendekatan. Pasal apa? Kita nak jaga maruah kita, nak jaga izzah umat Islam. Walaupun orang lain tak buat benda apa, mereka tak tolong apa ke, itu biar pergi kat mereka. Kita punya jalan macam mana? Buat. Saya pun dah share dah status dia punya QR code untuk beli balik tanah satu. Dia nak sponsor. Isu berkenaan dengan cucu dia jual dekat siapa ke, benda dah jadi ke tak jadi lagi? Dah jadi dah kan? Selesai. Lah ni ikan tu dah bersiang, goreng buang. Jangan duk biar saya rengah mai kumpul. Bila rengah mai, kita nak boleh apa? Boleh salmonella. Tadi beli temenung, tak tahu boleh salmon. Salmonella. Tahu salmonella? Jenis penyakit. Pasal lalat burung. Sebab tu tak payahlah. Nak kena jaga juga kita punya ni. Ni duk berpencak. Yang bergendang di jalan saya sebut tadi tu, tak ada siapa pun ambil pot. Yang ni takkan kita nak biar juga. Paling tidak pun adalah sekupang dua daripada rezeki Allah Ta'ala bagi itu terselit untuk kembalikan maruah agama. Jangan berharap pada siapa-siapa. Zaman lah ni zaman tak boleh berharap. Yang boleh diharap cuma scrap tu, kalau kata kita pergi motong getah, kutip balik,
kita pergi timbang, ada kilo, boleh harap. Boleh faham? Ada agak duit kupang dua. Orang lain jangan duk harap. Tak berguna. Yang ada cuma sengkelar dengan korak. Tak ada benda lebih pada tu, tak kurang pada tu. Dan begitu juga persediaan pertama untuk tanggungjawab ini, dua benda. Iaitu, dia mesti kenal tanggungjawab, dan yang keduanya adalah memiliki ketaatan yang mutlak sempurna. Ketaatan mutlak yang sempurna apa dia? Yang kita duk bahas berulang kali, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tak terjejah walaupun seinci, tak terkurang walaupun satu hun. Selagi mana kita bersimpuh pada naungan teduh yang benar, maka selama itulah kamu tidak akan pernah goyah, tak akan pernah pincang goyang. Sebab hakikat kebenaran ni tak akan pernah rasa lemah bila mana ia didokong dan berada di sisi Allah Azza wa Jalla wa Ala. Dan ketaatan itulah yang kita nak kena puncakkan, yang kita nak kena usahakan sentiasa kekal dengan diri kita sampai bila-bila. Kemudian yang terakhir, dalam memahami konsep beransur-ansur dalam semua peringkat gerakan, iaitulah kata Imam Hasan Al-Banna, tanfiz, iaitu pelaksanaan. Dalam peringkat ini, dakwah adalah jihad yang tidak mengenal rehat, amal yang berterusan dalam usaha-usaha yang mencapai matlamat. Dakwah di peringkat ini juga akan menempuh ujian, cobaan dan bala yang tidak akan mampu dan sabar menghadapinya, kecuali oleh orang yang memiliki dua wibawa dan kredibiliti jujur dan juga benar. Kejayaan dakwah dalam peringkat ini tidak akan dapat dijamin kecuali oleh ketaatan yang sempurna dan mutlak seperti mana pada bab takwin tadi. Jadi bila kita buat satu benda, bila kita buat dengan mengharapkan perubahan makhluk, maka itu menempah kecewa. Kita duk nasihat dia supaya dia berubah. Jawapan nombor satu, kalau kita nasihat untuk dia berubah, nombor satu kita dah dapat dah jawapan. Bila satu orang dia berusaha nasihat orang untuk orang tu berubah, dia sebenarnya dah buat jawapan dah. Apa jawapan dia? Kecewa. Siapa yang nasihat orang untuk orang tu berubah, dia tak payah sambung dah nasihat dia tu, sebab memang jawapan dia kecewa. Tapi nasihatlah kerana Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang memerintahkan kita untuk fadzakir fa inna dzikra. Bila kita kekal duduk dalam momentum itu, jadilah apa pun, kita tetap akan terus bergerak berjalan. Kita tak jadi terseliuh. Kita tak jadi tersadung kaki sebab kita punya kaedah tu tak diterima pakai. Yang kita duk jadi masalah lah ni pasal kita nak orang berubah. Orang tu kita nak supaya dia tu boleh dirubah oleh kita. Sedangkan janji Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala takkan ubah nasib satu kaum tu selagi mana dia tak ubah nasib dia sendiri. Rupanya dalam kategori nasihat dakwah ni, kita nasihat hanya sahaja kerana Allah, dan kemudian selebihnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala yang nak menjentik, cetus-letus, ledak gelegak, rasa berubah dalam diri. Dia bukan pada nilaian, kaedah, hamparan, nasihat, tazkirah dakwah kita. Letak pilah siapa pun. Kalau kata tidak mai ruang untuk bergerak tu daripada diri dia, goncangan itu, spark itu tak wujud, maka tak payah kamu duk fikir lebih. Tapi macam mana nak adakan benda tu supaya dia boleh cepat gegasnya, lebih cepat merasa untuk berubah daripada satu kedudukan menjadi kedudukan yang lebih baik dan juga taat kepada Allah? Ia adalah bermula dengan kita yang menyampaikan nasihat itu, iaitu lillahi ta'ala, dengan Allah tiada lelah. Boleh faham? Dengan lillah tak ada lelah. Tapi kalau kata dengan benda-benda lain, disebabkan oleh makhluk, disebabkan oleh wang ringgit, disebabkan oleh jawatan, disebabkan oleh kedudukan, disebabkan oleh tunangan dan sebagainya, maka benda tu nanti semua akan menjadi punca merobek kedudukan satu batang tubuh dakwah yang ada pada diri kita, yang akhirnya tidak bermaya dan mati begitu saja. Kemudian sedikit saja yang ketiga, yang terakhir pada malam ini, iaitu mengutamakan amal dan memperbanyakkan penghasilan daripada propaganda dan penerangan. Ada beberapa perkara yang menyebabkan gerakan Islam ini berpendirian demikian. Apa pendiriannya? Iaitu walk the talk. Lima yaqulu ma la taf'alun. Jangan jadi orang yang buat benda yang dia tak cakap dan dia cakap benda yang dia tak buat. Tuan-tuan, bangunlah tahajud tuan-tuan, haram tak buat pun. Ataupun dia buat benda yang dia tak cakap. Dia suruh orang
supaya buy Muslim first, tapi dia terpacak awal lagi. Duk order burger. Tengok janggut tu macam aku kenal. Kan? Kali-kali tengok, no, betul. Dandan rambut spek waktu turun, buka kepiah, betul rambut. Macam orang lain lah pula, kan? Duk abang kata kita kena teruskan pemboikotan lah, apalah apa semua, tentu dia awal lagi. Kan? Tuan-tuan, yang bayar ni 1%, awal lagi menerak. Lah dah masuk balik dalam TV. Buka kalau kata tengok dalam TV mana-mana tempat, tengok keluar balik dah iklan-iklan tu. Padahal dulu mereka dah nak mampu dah. Dah nak jatuh dah. Memang rapat dah. Tuan-tuan cuba bayang 457 franchise di Turki ditutup dan takkan dibuka. Satu syarikat outlet daripada syarikat-syarikat laknat ni. Tapi di Malaysia diberikan nafas baru. Diberikan urea. Diberikan baja campuran untuk terus kekal subur menghijau. Dan akhirnya kelompok yang tolong ni tadi beranggapan mereka lah yang berteduh di bawah rimbunan teduhan keuntungan itu. Sedangkan keuntungan itu di balik fasa yang sama, anak-anak kita dibunuh setiap hari tanpa belas kasihan. Dan hari ini direbakkan pula sampai ke Yaman. Dan begitu juga di Kashmir. Dikatakan tentangnya adalah Kashmir, berita dan ceritanya Kashmir. Tetapi lorongan itu sampai ke Pakistan. Dan alhasil daripada apa? Kebodohan. Daripada masyarakat kita yang telah ditenggelamkan mata-mata mereka dengan dinar dan juga dirham. Dan kita masih lagi duduk dalam keadaan berharap moga-moga ada keajaiban. Sebab tu mengutamakan amal ni, dia proses jangka masa panjang dan dia tak terikat dalam usaha untuk kita menghentikan benda tu. Susah tuan, susah. Ada satu guru bagi amalan, dia kata kalau kita ada sakit-sakit tertentu, cuba usahakan buat bacaan dalam solat rakaat kedua surah Al-Fil. Bila mai dekat ayat faja'alahum ka'asfin ma'kul, ayat last tu kita sebut tu, maka niatkan pada setiap segala sakit dan penyakit, moga Allah Ta'ala angkat segalanya. Setiap pada kalimah faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kita nak kekal buat tu, kita ada sakit lama lah. Bila buat berapa lama nak lega sakit tu? 7 tahun. Pasal apa? Tengah duk rancak duk buat ni, tiba-tiba dia ni timai duk baca surah ni ya, tak ada surah lain lah. Kan? Kita hak jemaah lagi ya, muka tu macam lah. Ustaz ni merah, ustaz ni Al-Fil punya ustaz. Dia tengok kita, dia tahu dah muka Al-Fil, bukan muka gajah baca surah tu. Ni kita nak adab ni, telinga pun jadi telinga gajah, jadi tebal lagu tu. Tapi bila kita tahu kebaikannya, maka teruskanlah, apa masalah? Pasal apa nak difikirnya kalimah manusia, sedangkan kita ada kaifiat yang kita usahakan untuk kita dapat. Teruskan. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan penghasilan daripada apa yang kita nak lakukan ini, dia kena ada pendirian. Yang pertama disebutkan, Islam telah menyebutkan amal secara khusus di samping menaruh kebimbangan kalau amal tersebut akan diresapi oleh sifat riak yang pada akhirnya akan merosakkan semua amal tersebut. Yang ini antara benda yang besar. Iblis bila mana dia dilemparkan, dia direjamkan, dilaknatkan. Tuan-tuan tahu dia kata salah siapa? Dia kata salah Allah Ta'ala. Aghwaytani, dia kata. Sesungguhnya yang membuat dia tu jadi makhluk yang terlaknat, direjam oleh Allah SWT, sebab Allah yang buat dia jadi lagu tu. Kalau Allah tak buat dia jadi lagu tu, dia tak jadi lagu tu. Nampak propaganda iblis, pangan lagu tu. Aku kan nak mencuri pun, tapi kalau Allah Ta'ala tak izin, aku tak buat. Ni mesti pasal Allah Ta'ala dah lantik aku ni jadi ketua penyamun. Kan pasal tu aku menyamun? Dah, dia bukan begitu. Takwa adalah satu benda yang mendokong dan juga menjaga kita. Sebab tu dalam proses untuk kita meletakkan amal secara khusus, di samping menaruh kebimbangan kalau amal tersebut disapi oleh sifat riak, maka nak menjadi orang yang jauh pada riak ni adalah satu benda yang perlu pada proses ikhlas. Ada golongan yang setan kata dia akan menyesatkan semua ajma'in. Dalam ayat suratul Hijr, Allah Ta'ala sebut ayat 39-40, dia akan menyesatkan semua anak cucu Nabi Adam. Kulhum illa, kecuali dia hebat. Siapa dia?
iaitu golongan yang digelarkan sebagai ibadakal mukhlasin, melainkan satu jenis hamba engkau ya Allah yang mukhlasin. Mukhlas ni tak sama macam mukhlis. Mukhlis ni orang yang berusaha nak ikhlas. Mukhlas orang yang dah dapat ikhlas. Beza dia lagu tu. Sebab tu kata ulama, mukhlasin ni siapa dia? Para nabi, anbiya Allah Ta'ala, para rasul. Mereka lah orang yang mukhlas. Sebab manusia biasa ni, iblis kata dekat Allah, dia akan kacau daripada depan, belakang, kanan dan juga kiri. Maka dia tak sebut dekat situ dua, atas dengan bawah dia tak kacau. Maka ulama kata jadi yang dia tak kacau adalah orang yang pertama yang melakukan ibadah paling dibenci oleh iblis. Ibadah paling dibenci oleh iblis, ibadah apa? Sujud. Apa itu sujud ni? Meletakkan puncak kemuliaan dan penghormatan di tempat yang paling hina. Dan kalimah yang diungkapkan adalah subhana rabbiyal a'la bihamdi. Iblis dia paling benci orang bersujud. Sebab tu dia tak boleh untuk ganggu daripada ke atas kepala. Yang kedua, orang yang mengisi akal ini dengan mengetahui setiap daripada talbis iblis. Sebab iblis ni dia suka play victim. Iblis ni dia suka balas dendam. Iblis ni suka imtinai, dia suka menentang, dia suka berpaling. Iblis ini adalah syaitana. Dia adalah orang yang menutup, tak mau untuk melakukan kebaikan. Dia duduk dalam keadaan kufur. Dia duduk dalam keadaan kibr, dia duduk dalam keadaan istikbar, membesarkan diri, ada kebesaran dalam hati. Jadi bila ada lengkap benda tu, kita ni nak menyampaikan sesuatu, nak mengelakkan pada riak, kita kena tahulah benda tu jangan ada dengan kita. Kena ada selalu. Ingat. Yang kedua, tabiat Islam itu sendiri enggan berpegang dengan propaganda yang berlebih-lebihan dan membangkitkan semangat yang tidak dilatar belakangkan oleh amal. Islam itu sendiri menggaris pandukan betapa kita tidaklah duk kejut banyak. Dalam medan dakwah, they don't care what you know. What they know, you care. Boleh faham? Mereka tak ambil tahu hang tahu apa. Mereka cuma nak tahu hang tu ambil tahu tak pasal mereka. Sebab tu perkataan yang selalu kita jumpa dan selalu kita sebut bila kita berjumpa ke mana-mana orang, tahu utamanya dalam medan dakwah ni, duk di di kalangan mu'allaf, orang nak murtad di kalangan mu'allaf yang duk main untuk kaunseling dan sebagainya. Soalan yang akan menjadi makanan yang kita selalu hidangkan dulu adalah, makan tak lagi? Tanya tu dong, makan ke? Tak makan lagi, jom makan lo. Ni kita ada sesi lagi boleh buat, makan lo. Tak lagi amai dengan perut kosong, kira nak marah orang, meja pun nak kali. Aku pun hampir bubuh sos, tak nak pepak kali kan. Jom makan lo. Tak lagi biar makan, dia relax. Dia taklah ni sangat. Kadang-kadang makan tak beragak ke. Kita ambil nasi, sayur, telur, dia balas kepala jenazah. Pasal dia tahulah kita nak bayar. Okeylah. Boleh claim benda tu, tak ada masalah. Habis. Sekali. Sebulan akan jumpa 4 kali. 4 kali kan nak. Dia kata, Ustaz, yang itu siakap kita gulai tak mana? Pergi dah aku. Dah lah kita bawa. Bukan kata kita tumpang dah. Kan? Terang nak boleh tu, terang nak boleh. Sebab mereka bukan nak tahu kita tahu apa. Mereka nak tahu kita ni ambil tahu tak pasal mereka. Sebab tu bila sebut tentang perkara ni, jalan dan juga jalur tabiat Islam tu sendiri, kita kena usaha untuk kurangkan propaganda dan kena bangkitkan daripada amal tu sendiri. Nampak akan tunjukkan. Yang ketiga, tidak menghabiskan waktu pada perkara-perkara yang tidak mendatangkan hasil dan pembinaan. Retorika dalam medan dakwah adalah sesuatu benda yang perlu untuk dijarak jauhkan. Dia tak boleh nak selalu sangat retorik. Maksud retorik dekat sini adalah pembinaan watak di kalangan audien ataupun orang yang datang mengaji itu tadi. Kita duk cerita benda-benda yang tidak menumpu pada penghasilan utama. Kita tak mau nak cerita tentang bangkitkan kekuatan umat, tak mau nak cerita tentang bangkitkan kesedaran umat, tapi kita duk bawa benda-benda yang lebih meleleh dan juga mengarut untuk diisikan dalam pada nuansa perbincangan kita. Yang keempat, yang terakhir, Islam menuntut supaya gerakan Islam dan anggotanya sentiasa berada dalam keadaan aman. Aman dekat sini juga merujuk kepada ketenangan, duduk dalam keadaan lebih akal daripada lidah, jangan lebih sudu dari kuah, sebab takut nanti apa yang percik pada kita tu adalah lecah, bukanlah air bersih yang sepatutnya berada dalam wadah. Kita kena jadi orang yang senantiasa
berusaha untuk memerhati setiap pada lompang suasana, supaya kita lah orang yang mengisi ketidakadaan itu. Jangan kita duk tumpu benda yang orang tumpu. Tak. Dalam satu figure orang kita nak dakwah ni, dia ni perlukan apa? Kita ambil point tu. Dia ni ada dah orang duk doa kat dia. Dia ni ada dah orang duk bagi duit kat dia. Dia ni ada dah orang duk buat tu. Kita ajak dah. Jangan duk pulung buat semua. Ada orang susah dalam kampung kita, kita pun sedekah. Satu kampung sedekah kat dia beras. Siapa pun tak bagi telur, sayur, ikan, agak-agak dia makan apa? Dia jadi Jepun bang, sushi hari-hari. Boleh faham tak? Cuba faham konsep tu begitu. Kalau kata hari tu orang nak bagi dekat dia, maka sedekahkan dekat dia tu, maka yang ni ambil part beras, yang ni ambil part minyak, yang ni ambil part, sampailah kepada kicap ke Ezion ke apa ke sampai ke hujung. Ni tak, semua tibai beras. Akhirnya terbantut. Sebab pembinaan watak sebenar sedekah yang kita nak sampaikan tu tadi duduk dalam keadaan stereotip. Boleh faham? Hak ni dah bagi dah dekat ada sejadah, yang ni dah bagi dah dekat Quran. Telekung tak nak siapa bagi lagi. Bagi. Ni tak kita pulun juga bagi telekung. Sampailah kali, hai what's up guys, ini kita buka beat. Tapak kosong kenakan genap. Pinggang besar sikit. Ada maklum munah mana entah bagi kat saya. Dia kata ni boleh sesuai untuk umur 70 ke atas, berat dalam 80 ke 90. Dia pula menega malam-malam masuk dalam beg kuning. Sebab tu bila sebut kata benda ni, kita nak kena menempat kedudukan kita dalam keadaan kita memerhati tak mana sebenarnya ruang sebenar lompang itu, supaya kita lah mengisi dan menutup setiap daripada celahan-celahan yang wujud. Dan kemudian diambil daripada hadis Nabi SAW, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman, minta pertolongan dalam menunaikan hajat kamu dengan melakukan secara rahsia. Bila kita nak melakukan satu usaha untuk minta tolong dan juga mengharap supaya ada orang untuk menolong kita menunaikan hajat, maka buatlah dalam keadaan kitman. Kitman ni dengan keadaan tidaklah menunjukkan kata kita ni pula yang terdesak untuk minta pertolongan. Orang konsep hidup ni, biar orang tengok kita ni macam kita ni senang. Orang tengok kita ni macam kita ni senang. Dan kekal orang tengok kita ni senang, okey. Yang kita duk buat muka asyik leher ingat. Duk buat muka kemerah ingat, muka laih kata saya macam ni. Oh susah, duk abang kata kesusahan diri. No ni tak perlu promote kesusahan diri hang tu. Sebab kalau nak banding beza susah hang, ada orang lagi susah. Kan? Sama juga dengan kaya. Kaya hang tu ada lagi orang kaya. Jadi benda-benda tu subjektif tu kita kena tutup. Jangan buka lubang dan juga peluang. Kadang-kadang kita tengok orang tengok kita macam ni. Tapi ada orang tengok kita macam yang lain. Aku nampak hang macam ni, tapi rupanya hang macam ni. Dalam erti kata yang sama, nak sebutkan, jangan pula kita ni jadi orang yang melakukan satu permohonan pertolongan yang terlalu sangat orang kata diprojektorkan, dileluasakan. Bencana musibah lain lah. Ada kebakaran, banjir dan sebagainya, silakanlah untuk besar luaskan. Tetapi kalau kata takat nak bagi lepas kita saja, takat kita berpada-pada dengan meminta pertolongan dan juga minta orang tunaikan hajat itu dengan dilakukan secara rahsia. Hadis riwayat Imam Tabarani, Abu Nuaim dan juga Ibn Abi Dunya serta Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga Al-Askari. Jadi untuk kita sempat kongsikan pada malam ini, nanti kita akan sambung perkongsian seterusnya pada tajuk yang keempat pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Dan kita juga ambil kesempatan mendoakan kebaikan pada saudara kita ahli waris, mungkin keluarga, jiran, tetangga yang terpilih menjadi Duyufur Rahman pada tahun ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan segala macam kekuatan, kesihatan, kesabaran, perlindungan untuk mereka melakukan ibadah haji dengan cemerlang dan juga tersusun dan pergi dan pulang dalam keadaan selamat, diterima umrah dan haji mereka makbul dan mabrur. Dan moga-moga juga kita, Allah SWT sudah pun tandakan di Lauh Mahfuz untuk dijemput menjadi Duyufur Rahman pada waktu yang akan datang ataupun pada tahun ini juga insya-Allah biiznillah. Dan saya juga mohon doa daripada tuan-tuan para wali dan juga ibu para wali, kalau ikut dalam surat panggilan itu 19 hari bulan 5 hari Isnin
tahun ni 1995, saya kena hadir ke mahkamah untuk satu kes murtad mu'allaf di sebuah negeri, dan mohon doa lah, moga-moga Allah SWT memberikan kejayaan dan juga kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Moga-moga berkat doa tuan-tuan para wali dan juga ibu para wali yang hadir, Allah Ta'ala terima dan berjaya untuk mengetuk setiap pada 7 lapis langit Allah Azza wa Jalla wa'ala, dan diijabahkan permintaan dan permohonannya. Moga-moga kemenangan itu berpihak pada kita Islam insya-Allah, dan tidak ada lagi lah rasa sedih, letih bila masuk ke mahkamah kemudian dapat dia punya jawapan dia, orang tu tadi tidak lagi Islam. Sedih tuan. Kalau pergi mahkamah, saya bagi tahu itu, kalau pergi bawa kes cerai lelaki bini, bawa dia ni pergi, bawa dia ni pergi cerai, lepas cerai lah apa semua, keluar pada mahkamah, bini tu Islam lagi tak? Bini tu Islam lagi tak? Islam. Laki dia Islam lagi tak? Islam. Pi untuk pusaka kecil, adik-beradik berkeli kalih meja, kepak kepala tuan hakim ke apa kan? Keluar daripada mahkamah, adik-beradik tu Islam lagi tak? Islam. Saya pi, ada kes yang saya pi tu masa tu Islam. Habis dengar keputusan, dah tak Islam lah. Kita nak jawab apa esok? Sebab tu kadang-kadang bukan letih tu sebab kita rasa macam kita dah buat all out dah. Kita rasa letih sebab kita tak buat sungguh-sungguh lagi. Dengan kekuatan yang ada, baik daripada perangkat keilmuan, baik daripada perangkat ekonomi dan juga pentadbiran, kuasa pemerintahan pun. Benda ni pun tak boleh nak, ni tau. Benda ni tak boleh nak dituntaskan. Tak boleh nak dituntas lugaskan. Why? Sedangkan aku masih hidup, ya Allah. Bukan zaman aku dah, ni zaman kita, zaman saya masih hidup. Bukan kata zaman anak saya dah kahwin ada cucu dah. Zaman kita masih hidup dah nampak ada depan mata. Orang dah diisytiharkan keluar daripada. Macam mana ke depan? Macam mana ke depan? Atau usaha mereka yang bukan berhenti tu tau. Mereka tak berhenti. Akan mai pula lepas ni. Kita target tak lama. 2038. Akan ada. Benda yang paling kita tak suka. Yang tu dalam saya punya kiraan. Walaupun pada 2 tahun lepas dah ada cubaan yang paling dekat. Oleh orang Islam kita. Bawa kes yang bukan mu'alaf. Untuk keluar daripada agama. Dan benda tu begitu lengkap sempurna. Dah habis tahun. Jumpa dengan saya untuk tahun kedua. Kemudian saya tengok balik, apa ni? Dia ni bukannya orang masuk Islam, dia orang Islam asal. Memang orang Islam asal. Dan sebab tu, yalah benda ni kalau kita sebut, dia jadi macam, tuan-tuan akan rasa macam, takkan kot dia. Yang kot tu, kot lah. P. Cameron pakai. Pasal sejuk belah tu. Nak pakai kot sangat. Kan? Hak ni bukan kot bang. Actual. Reality. Saya duk hadap. Saya tahu lah. Ni janggut ni jadi setiap kali jumpa dalam kandang. Setiap kali ditanya. Diherdik. Dihentak. Kelompok. Daripada yang mewakili orang yang nak murtad ni. Kita duk hadap. Kita jadi frontliner. Lepas tu di depan sana akan abang pula, ustaz buat apa? Ustaz cakap apa? Ustaz tak nasihat ke? Macam salah aku lah pula. Padahal aku baru jumpa dia je. Kan baru jumpa 5-6 kali. Bukannya duduk sekali dengan dia masa sekolah tu dah pun baru kenal. Tiba-tiba kita pula yang terpaksa, bukan terpaksa lah. Saya memilih untuk jalan itu. Sebab saya nak tahu sejauh mana mereka nak enrichment kan, mengkayakan lagi kaedah permohonan mereka tu. Tapi kita tahu lah. Dia punya tactical dia tu memang macam tu. Memang macam tu. Dan orang yang bawa kes ni pula bukan orang yang calang-calang. Orang yang challenge. Boleh faham? Orang yang hebat-hebat. Dia punya mewakili orang yang nak keluar pada agama ni. Bukan cak ayam. Kalau nak wakili agama kena ambil lawyer. Lawyer kena lawyer syariah. Bukan lawyer syariah dah. Kalau hak gelah-gelah tak ada ambil lah. Hak ni syariah. Lawyer kafir tak boleh masuk. Dia memang kena lawyer Islam. Orang Islam kita, Melayu kita. Dan bawa kes ni. Adalah mereka kata isu, tak kisahlah. Cuma kalau benda tu betul, benar, kita tak ada masalah. Tapi ni sah-sah ada apa yang disebutkan sebagai saya nak sebutkan perkataan dia tu komplot yang dicipta supaya kita ni terlepas pandang. Dan dia serahkan kepada kita untuk placing bagi betul-betul. Kalau kita terlepas macam kes satu keluarga tu, ada 2 orang yang asal Islam, dah berjaya sebenarnya pada satu fasa, tapi bila main dekat kita untuk second punya attempt,
berjaya dikesan pada peringkat pertama, peringkat 1 majlis, sampailah habis majlis, akhirnya kita minta supaya digugurkan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala benda tu dibenarkan, dan dia benda apa ni, orang tu tadi tak lagi diterima permohonan dia sejak daripada tahun 2000, tahun 2024 tahun lepas, sampailah ke depan rezeki ya. Sebab tu harap sangat doa, moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan insya-Allah untuk kita semua. Dan akhir kalam, reduk pun di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, selawat garam terasa tawar. Hidup ini hanya menumpang, air setimba jangan dituang, nafas sesentak dikenang-kenang, umur sejenak ditimang-timang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yaghfirul mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.